Zahir. Orang Gada ni basah gitu. Okay guys, so saya baru lepas makeup. Sekarang saya shooting dekat Rusa. Macam biasa kita shoot macam biasa, padahal baru 2 kali. And hari ni kita shoot movie. Movie pula dah. Shoot MV salah seorang penyanyi yang saya minat sejak saya zaman sekolah menengah dulu. Iaitu Tuh Hazmi. Lagu-lagu dia saya follow up, saya Maduna. And kalau korang nak tengok video ni macam mana, saya pun tak mengharapkan benda ni kebabung ke, okey-okey ke, sebab saya introvert. Kalau korang tahu, saya memang introvert. Dengan sini je saya berani bercakap, tapi depan orang saya like shy lah. Okay, so sekarang kita nak buat turun baju dan semua. Nanti korang tengok je lah footage saya makeup, saya bersiap, untuk orang huha-huha sikit-sikit macam tu. Okay, so enjoy the content. Let's go. By the way guys, saya standby 5 baju untuk kali ni, termasuk baju yang saya pakai. Ni baju yang kedua kali ikutkan saya pakai, tapi dia kena tukar balik. Kita tak apa-apa pun lagi, kena tukar pakai baju yang cerah sikit lah sebab scene dating. Okay, so saya dah bawa baju nak kena tukar. So jom kita dating. Scene kita tak banyak, 2 scene je. 2 scene je. Hi Mira. Guys, sekarang kita dah gerak kat dalam apa sebenarnya. Tadi saya ingat saya tak nak shoot. Lepas tu saya tanya, malas. Dah tak nak shoot. Lepas tu saya tampun je lah, saya continue je. So kita kat dalam apa sekarang, korang tengok. Pen Semiru. Ya Allah, kat sini. Pen kat sini juga. Nak bagi Mira famous. Hai lah. Mira tu dah sampai orang mention nama Mira dekat mana-mana. Nanti korang mention nama Mira tak? Jadi saya dah shoot dah tadi. Shy lah. Itu tu lah. Shy sebab dia macam tiba-tiba Mira cakap jangan record. Record je dia. Siapa cakap I dah kena record orang tu Siapa yang cakap I dah kena record orang tu? Cakap lah kita. Panah duduk. Tengok ni sebab ada apa. So macam mana hari ni? Nak berakhir dah ni? Berakhir ke? Tak lagi? Hampir. Bukan ini yang aku mahu, terpisah jauh dari. Ni panas ceng-ceng ni. Mood swing sikit. Opi dah okey dah. Hari perkahwinan nanti. Okay, so kita tunggu habis sing dulu. Bukan ini yang aku mahu, terpisah jauh darimu. Kini tinggal hanya diriku, bertemakan rindu padamu. Masih berpegang pada janji, hanya namamu di hati. Meski kau
Bahaya couple, jangan dek couple. Saya tak couple. Nampaknya ada satu permainan yang saya tak suka kat sini. Pickleball. Kenapa tak suka? Tahu. Macam mana saya tadi? Macam Faith. Lakonan Nisa Faith. mana ada balik girlfriend yang happy-happy, ada boyfriend yang tersakiti di belakang. Melayu. Tasha Aziz. Tasha Aziz pula. Masih berpegang pada janji, hanya nama di hati. Meski kau meninggalkanku, masih okey lagi tu. Macam nampak rebeh-rebeh kat panas. hati. Cakap sikit. Sikit. Sikit je. Sikit. Cakaplah apa-apa. Jangan lupa saksikan music video. Music Dalam video tu lah. Tajuk lagu Tajuk lagu? Air Mata Ibu. Stay tune. Air Mata Rindu. Stay tune. So tukar baju sudah. Dah tukar baju. Tak tahu lah. Maybe ni baju yang terakhir tapi tak tahu. Tengok ni. Sakit kaki. Nampak. Ni saiz kecil. So jalan kaki air dulu. Dan nak habis dah ni. Everything's gonna be fine with me and Aida. I don't know how to say, but today so tired because so far. But I enjoy my job. Yeah. Okay, so let's go. Let's sing. Akan berubah hati. Terlihat senyum yang terukir di wajahmu, menandakan. Okay guys, so sekarang ni maybe since saya dah habis kat dekat tangga, sekarang tuah tengah menyanyi-nyanyi di lip sync. Apakah salah dan dosaku terhadapmu, sehingga mudahnya kau lupakan aku, sedang air mata mengalir rindu padamu. Sebab kat sini kita sampai tempat lain juga kan? Ya, okay. Guys, so sekarang kita dekat homestay. Ini adalah last scene saya. And then wrap. Ni scene saya, kita belum mati nak bunuh diri pula dah. Apa ni? Scene saya kena gaduh dengan tuah. And then gaduh dalam hujan. Gaduh dalam hujan. So macam tu lah. Saya ingatkan orang kat belakang. Saya ingat ada Aida kat belakang. Sekarang ni Syuah pula. Tuah tengah shoot. Lepas ni kan saya and then habis. So memang itu je lah vlog saya untuk hari ni. Korang stay tune je apa yang terjadi. Ku pergi, aku takkan berubah hati. Terlihat senyum yang terukir di wajahmu, menandakan kau bahagia tanpaku. Di saat ku menangis untukmu, apakah Lagi sekali. Tambah lagi. Sedih. Gugusan hari-hari. bukan ini yang aku mahu, terpisah jauh darimu.
Habis air mata. Kena nangis? Tak, sekarang duduk saja pun boleh nangis. Tapi time in action buat ramai. Sehingga mudahnya kau lupakan aku, sedang air mata mengalir rindu padamu. Menandakan kau bahagia tanpaku di saat ku menangis untukmu. Apakah salah dan dosaku terhadapmu sehingga Mandi hujan. Hilang dah kuasa air aku ni. Dah lagi. Aduh, tak ada lah. Dah record. Lepas tu tampak pula muka tu. Suka dah. I dah rasa You nak faham banyak kali kan? Faham. Buat sikit lah. Rolling. Action. Okay, gambar. Macam getah. Ambil tisu lah. Tak, rasa kena ambil kertas baru, buat macam gambar tu. Sepatutnya boleh, jangan gelak. Okay. Roll. Action. Kita baban. Betul mencik kuat tu mah. Hat. Good take semua. Okay, it's a rap. Yeah, it's a rap. Masa air aku tak air. It's a rap for music video Air Mata Rindu. Ya, It's a rap for Air Mata Rindu. Jangan bawalah rindu. Itu lagu lain. Itu ombak rindu. Itu lagu lain. So guys, setuju konten kita untuk hari ni. Ya. Thank you so much pada Rusa and team, Zach, Mirul, Kiss, Tua. Sudah berdiri lama. Akak. Okay, so korang jangan lupa stay tune lagu Tua Air Mata Rindu. Tak lama lagi kita akan release. Okay. So tu je konten kita sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Kita jumpa di next content. Bye.